warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama Malaysia hari ini. Barisan Televisi yang dihormati serta hadirin sekalian. Hari ini kami ingin melaporkan dengan Mocha Fresh, iaitu minum semua dari bersistem kulit limau, lokandan dan air aktif yang diinovasikan bagi mewujudkan ruang pembelajaran yang lebih bersih dan segar sekali. Sebelum memasuki inovasi ini, kami menemukan pasti 3 isu utama. Masalah pertama, kebanyakan sekolah di Malaysia, murid-murid yang masuk sebelum memasuki rumah, sebelum memasuki pusat semua sekolah yang memiliki khas seperti melalui komputer, media surat dan bilik muzik. Keadaan ini menyebabkan bawah daripada pasukan tersebut melalui ruang pembelajaran sekaligus mengganggu keselesaan pengalaman pembelajaran murid serta guru. Masalah kedua, isu ini berkaitan dengan kelestarian sekitar. Menurut Jabatan Perataan Malaysia (EOSM), sebanyak 79.3% isi penduduk Malaysia masih membuat sistem pembuangan sampah biasa. Ini menunjukkan sebahagian besar sisa organik masih berakhir di tahap 40%. Masalah ketiga, laporan EOSM turut menunjukkan bahawa 22.4% daripada sisa makanan mentah terdiri daripada buah-buahan, termasuk kulit limau. Kulit limau yang telah dengan minyak kopi lazim dijual sebagai sisa, sedangkan ia boleh diproses menjadi produk yang bernilai dan berseluruh alam. Berdasarkan titik masalah ini, kami membangunkan Mocha Fresh sebagai satu penyelesaian yang menghubungkan pendidikan, inovasi dan kelestarian. Objektif inovasi tadi ialah mengurangkan bau stokil secara semula jadi di pusat semula dan bilik khas. Membuka semula limau pada produk yang bernilai dan bersih. Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih bersih dan bersesuai. Mendidik murid tentang ekonomi harian, sektor ekonomi dan inovasi hijau. Inovasi ini turut mengukuh 4 alamat yang menggunakan SDG, iaitu SDG3, kesihatan dan kesejahteraan yang baik dengan menunjukkan persekitaran pembelajaran yang lebih sihat. SDG4, pendidikan berkualiti melalui ruang pembelajaran yang lebih kondusif. SDG12, penggunaan dan pengelolaan bertanggungjawab dengan kasih serta kepada keluarga yang bermanfaat. SDG13, tindakan kepada perubahan iklim melalui pengurangan sisa organik ke tahap 10%. Bagi memastikan Mocha Fresh benar-benar berkesan, kami telah menjalankan proposal pembuatan produk dari kajian kesan tadi. Mocha Fresh dirasakan memiliki 3 bahan utama, iaitu kulit limau kering, warna kulit dan air aktif. Proses pengasilan Mocha Fresh adalah seperti berikut. 1. Mengukur limau daripada rumah dan titik sekolah. 2. Mencuci kulit limau dan daun anda bagi memastikan kebersihan bahan. 3. Mereka bahan menggunakan cahaya matahari atau ketugas suhu rendah. 4. Mengusir bahan sehingga menjadi sepenuhnya halus. 5. Mencampuri kulit limau, daun pandan dan air aktif menggunakan yang ditetapkan. 6. Memasukkan campuran tersebut ke dalam puncak air yang boleh digunakan semula. 7. Menguji produk dengan meletakkannya ke dalam kasut dan rak kasut di pusat sumber sekolah. Fasa 2. Bagi menilai produk kesanan produk ini menggunakan kaedah kajian kuantitatif mengenai jangka pre-test dan jangka post-test. Kajian ini melibatkan 32 orang responden terdiri daripada murid dan guru di sekolah kami. Instrumen kajian yang digunakan ialah bahan soal selidik menggunakan skala Likert 1 hingga 5, pemerhatian terhadap tahap bau sebelum dan selepas selama 7 hari, makna balas pengguna mengenai keberkesanan, kemudahan penggunaan dan tahap kepuasan. Hasil kajian menunjukkan berkaitan bau kasut dan stokil menurun daripada 83% kepada 18%. Tahap keselesaan pengguna pusat sumber meningkat daripada 43% kepada 96%. 97% responden bersetuju bahawa Mocha Fresh berkesan mengurangkan bau. 98% responden bersetuju bahawa Mocha Fresh diteruskan ke semua sekolah. Keputusan ini membuktikan bahawa Mocha Fresh bukan sahaja mudah dihasilkan, malah berkesan dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih selesa dan kondusif. Ini dengan keberkesanan Mocha Fresh, kami telah menjalankan ujian pra-pre-test dan ujian pasca-post-test terhadap 30 orang responden yang terdiri daripada murid dan guru. Hasil kajian kami menunjukkan sangat positif. Sebelum menggunakan Mocha Fresh, 85% responden yang telah bau kasut dan semakin mengganggu keselesaan ketika pusat sumber dan bilik khas. Lepas menggunakan produk ini selama 7 hari, kadar agar mengurang kepada hanya 18%, menunjukkan pengurangan keadaan bau yang sangat setara. Baik,
tahap keselesaan pengguna meningkat daripada 43% kepada 96%. Mana ada 97% responden bersetuju bahawa Mobile Fresh bergegaskan program terbaru dan 90% responden mencadangkan pada ini dia berdasarkan keseluruhan sekolah education. Website ini memberikan bahawa Mobile Fresh bukan sekadar satu idea, tapi satu penyelesaian yang berkesan berdasarkan data. Empat inovasi. Satu, membuka kepada murid. Murid menjadi yakin dan selesa menulis pusat sumber dan bilik UAS. Persekitaran yang dapat serta membantu meningkatkan fokus dan mengalami penelitian. Murid mempelajari konsep dan semula menentukan selaras tentang belajar abad ke-21. Infak kepada alam sekitar menggunakan sisi organik yang terdapat dalam website. Menggalakkan penggunaan sumber semula jadi secara bertanggungjawab. Menyokong SDG 12 melalui penggunaan semula sisa SDG 13 melalui usaha mengurangkan infak kepada alam sekitar. Keunikan atau konverti merupakan kekuatan utama Mobile Fresh. Berbeza dengan kebanyakan yang memasuki pasaran yang menggunakan kimia atau kualitas sendiri. Mobile Fresh tiga dan semula jadi, iaitu beliau membangun tiap orang bagi menghasilkan produk tak sahaja meningkatkan orang pula membantu menjerat tahu dan berbagai kegiatan inovasi kami adalah dan kelima dan itu sering dibawa sebagai bantuan pribadi melakukan sisi maklumat semula jadi dan pendapat bau dalam satu pencah 6 bulan digunakan. Itu digunakan tidak mengembalikan efek dan dia menghasilkan tetapi sekali guna lepas penghasilannya adalah menjadikannya sesuai untuk sekolah dan komuniti. Nilai komersial Mobile Fresh mempunyai potensi pasaran yang luas. Kerana masalah batasan bukan sahaja berlaku di sekolah tetapi juga di berbagai tempat lain. Sasaran pasaran kami adalah sekolah rendah dan menengah, asrama dan kolej kejangan, universiti, masjid dan surau, pusat sukan dan kinasio, tindak dan tempat kerja, rumah serta pengguna email. Kos penghasilan dianggarkan sekitar 3 unit seunit. Harga jualan dianggarkan di antara 10 hingga 15 ringgit seunit. Ini memberi mati keuntungan yang besar dan membolehkan produk dipasarkan melalui promosi sekolah, usaha muda, usaha kerja dan platform dalam talian. Pada masa depan, kami bercadang untuk memperluaskan Mobile Fresh kepada beberapa variasi produk. Antaranya, Mobile Fresh Yoga untuk lokal sekolah dan pejabat, Mobile Fresh Car guna bawa kenderaan, Mobile Fresh Show untuk anak Membahagikan pendiri. Mobile Fresh bukan sekadar produk penyampaian kasut dan sepi. Mobile Fresh ialah inovasi yang untuk meningkat kelestarian dan komuniti dalam satu penyelesaian yang mudah tetapi berimpak besar. Melalui inovasi ini, murid bukan sahaja dapat menikmati ruang pembelajaran yang lebih bersih dan serius, malah mereka mempelajari bahawa setiap sisa mempunyai nilai jika diuruskan dengan lebih tinggi dari inovasi. Kepada sekolah, Mobile Fresh membantu mewujudkan pusat mobilitas yang lebih kondusif, sekaligus menyokong pembelajaran yang berkualiti dan kesejahteraan warga sekolah. Kepada komuniti, inovasi ini bukan dapat dibangun bagi sekolah dan masyarakat bekerjasama mengumpulkan pendidikan yang sebelumnya dibuat. Sisi lain ini menjadi sumber yang bernilai dan membuka peluang kepada aktiviti keseluruhan serta ekonomi negara. Kepada alam sekitar, setiap pendidikan yang digunakan semula membangun kurasi serikat atau tapak pendidikan. Langkah kecil ini membantu mengurangkan kepentingan sumber dan menyokong hasil yang saya diganggu. Inilah sebab merupakan menyokong SDG 3, SDG 4, SDG 12 dan SDG 13. Dan inovasi ini bukan sahaja dapat menyelesaikan masalah baru, tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih sihat, berilmu dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Kerana kami percaya bahawa inovasi bukan hanya untuk melalui teknologi yang paling canggih, tetapi sejauh mana ia mampu mengubah kehidupan manusia. Hari ini kami tidak sekadar memperkenalkan satu produk, tapi memperkenalkan satu produk. Budaya menghargai alam, budaya melintas mulut, budaya berfikir secara kreatif, dan budaya menyelesaikan masalah melalui pendidikan. Sebelum ini, kulit lima berada di dalam pusat sampah. Hari ini, kulit lima berada di dalam pusat sumber, membantu mewujudkan ruang pembelajaran yang lebih serius. Hari ini kami tidak mengubah dengan teknologi yang paling mahal. Kami mengubah dengan nilai kepada sesuatu yang dianggap tidak menilai. Kerana bagi kami, setiap pendidikan yang diselamatkan bukan sahaja dapat menyelesaikan masalah baru. Ia menyembah ilmu, ia membina kesedaran. Mobile Fresh daripada sisa ke cerita keselesaan.